Asam. Awak tahu tak? Ramai perempuan cuma boleh mimpi saja macam Cik... Siapa tu? Eddie. Cik Eddie bagi bunga pada diorang tau. Apatah lagi kalau ajak mereka pergi keluar. Biarlah diorang mimpi. Kalau mimpi tu boleh bahagikan diorang. Tapi itu dinamakan mimpi mencapai bulan. Apatah lagi kalau bulan tu jatuh dekat riba Arisa. Arisa kena belai, kena jaga, kena jadikan cahaya hidup Arisa. Nampak? Cantik? Awak ada tak? Ada. Tak ada kan? Arisa, susah jangan dicari. Tuah jangan ditolak. Dah lah, tak payah cakap lagi pasal dia. Arisa, Dah lapar dah ni, jom. nanti kena lapar ya? Arisa, tengok macam saya. Dah 10 tahun saya simpan rambut ni dengan tai lalat saya. Tai lalat palsu ni patut sebelah sini kan? Cantik. Tuan tak ada teman lagi. Macam mana? Kan? Ada. Awak ada. Sebelah sini cantik kan kau sini? Tak lalat palsu. Tak macam tu. Ada. Raja dia nak makan kan? Ada. Cantik tak? Cantik. Lapar. Jom. Alamak, apa? Saya punya asam tinggalkan ni je lah. Tunggu jap saya pergi beli. Cepat sikit. Aku tak faham lah perempuan ni. Dah tahu naik bas tak boleh makan asam. Tak boleh makan asam pula. Kena makan asam. Dia pergi turun ni kenapa? Kau ni. Tantah dekat pejabat tadi sikit kepala ke apa? Ke sebab tu dikeluarkannya. Tak ada. Masalahnya sekarang ni masih kita nak menunggu dia ni. Tiba-tiba bas datang macam mana? Manalah tahu tadi kat pejabat dia sakit kepala. Sebab tu lah dia tinggalkannya. Assalamualaikum. Dua orang je. Mana Arisa? Arisa. Dia pergi kedai. Senangnya hati bertelekul depan rumah ni. Macam mana kau boleh ada atas bas tu? Dah tahu dah pergi je 3 kereta orang. Marah betul lah aku. Teruk ada ni. Entah. Kau tahu tak? Dah terkirik leher aku ni. Mencari kau keluar kiri daripada kedai. Tiba-tiba dia dah naik pula. Bos dah kita orang pula yang kena cari bal lain ni. Janganlah marah. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Korang macam tak faham pula bila dia ada saya tak kena cut kan? Lagipun bos korang datang tu sebab nak hantar korang balik. Pembetulan. Hantar engkau balik, bukan kita orang. Kita orang ni cuma tempias-tempias saja. Ngerti? Tak apalah, lain kali kalau korang tunggu saya, tiba-tiba je dia muncul, korang lupa je lah saya ya. Cakap senang lah aku libas dengan beg ni sekarang. Yelah kalau kita tak susahkan benda tu. Senanglah. Hari ni ada pasar malam kan? Apa kata kita masuk dalam, kita siap-siap, kita salin baju mandi-mandi, kita pergi pasar malam. Kita beli rangka ayam, saya belanja. Samalah sikit rangka ayam. Samalah sikit rangka ayam. Tak ada lain. Ingat rangka ayam tu mahal sangat tu nak belanja. Alisa, phone kau bunyi atas lah. Apa yang kau belik-belik tu? Ni, perempuan ni lukis gambar dia siapa?
Oh, aku tahu. Ni mesti gambar kekasih dia ni. Mesti budak kampung ni. Tu bukan gambar dia lah. Tu kan Ayana tu. Yang ni kekasih dia Zaril. Apa pasal pula si Arisa tu pergi gambar dia orang, ha? Fikir apa? Dah. Jangan sibuk pasal ni. Kau jangan tak tanya dia sekarang. Kau simpan balik. Simpan lah, kan dia datang lah. Lukis apa tu? Azhar dah siap ke? Mama dengan Papa dah tunggu. Masa sayang? Tadi saya cakap saya nak panggil Azhar. Azhar tunggu sayang tadi kan? Ini ke baju yang saya belikan untuk awak? Biarlah macam ni selamanya. Rambut Azhar. Dah rosak dah. Mana? Ni, Sayang nanti rosak. Azhar, dah siap ke belum? Apa lama sangat ni? Ni baju apa Azhar pakai ni, ha? Macam orang kampung. Rel belikan baju ni, Mak. Azhar tak pernah pakai. Mama tak suka. Zaril ni orang kampung. Kolot. Azhar kena jaga nama baik kita. Takkan anak Datuk Azhar nak pakai baju macam ni. Dah, pergi tukar. Pakai baju yang Mama beli hari tu, yang warna merah. Tukar ni. Mak, tak apa. Kita dah lambat dah kan. So, kita pakai baju ni, Mak. Mama cakap, tukar. Azhar ikut je lah cakap Mama Azhar tu. Zaril, kau cakap dekat Datuk, suruh tunggu sekejap. Azhar tak payah nak ambil hati Zaril tu. Dia tu orang kampung. Mana tahu pasal fashion. Nanti dekat majlis tu nanti, bukan calang-calang orang yang datang. Nanti apa pula dia cakap anak Datuk Azhar pakai baju orang kampung, baju kolot macam ni, Azhar? Sayang, Zaril tu tak tahulah sampai bila nak sama macam Azhar. Kalau suatu hari nanti dia tinggalkan Azhar, cuma Mama ni aja yang tetap sama Azhar. Bukan Papa, bukan Zaril, tapi Mama. Jadi, ikut cakap Mama. Gitukah? Dari kerana masa